Sebelum anda nak memiliki emas, pastikan anda tahu mana pilihan emas yang terbaik. Perhiasan, gold bar ataupun dinar. Mana satu pilihan yang terbaik? Video ni khas untuk anda yang nak bermula simpanan emas. Barang kemas dibuat untuk tujuan perhiasan, bukan untuk pelaburan. Barang kemas, gold bar ataupun dinar, mana yang lebih baik untuk anda miliki? Gold bar bermula beratnya sekitar 1 gram, 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Sekiranya anda memiliki gold bar dan dinar, harga per gram lebih murah sekitar 15% daripada anda memilih barang kemas. Kalau nak beli emas untuk tujuan pelaburan ataupun simpanan, saya suggestkan untuk anda pilih gold bar dan dinar berketulinan 999. Lebih menguntungkan. Ini kerana tiada kos upah sebagaimana barang kemas yang upahnya berbeza mengikut desain dan bentuk. Yang paling penting sekali, spread value ataupun selisih harga jauh lebih rendah, iaitu sekitar 10% berbanding barang kemas 25% hingga 40%. Tetapi di Public Gold, spread value sekitar 6 hingga 9% sahaja. Pastikan anda pilih emas yang betul untuk kegunaan anda dan pastikan emas-emas tersebut boleh dijual di tempat-tempat yang sepatutnya. Nak bermula simpanan emas bersama Public Gold? Boleh isi beg biru, saya akan guide anda sebaik mungkin. Miskin di usia muda adalah pengalaman kehidupan, miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Langkah pertama anda akan memberi impak yang besar untuk diri anda sendiri. Jangan lupa follow